Proses suluh atau mediasi tuntutan harta pencarian melibatkan penyanyi Ahmad Duban Ahmad dan bekas isterinya Dr. Afifah Hidayah Ahmad Taufik gagal mencapai penyelesaian. Kata putus gagal dicapai selepas Nubahan tidak hadir ke unit suluh Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sembilan hari ini. Peguam Syar'i Dr. Afifah Puteri Umi Kartini Abdul Latif memaklumkan prosiding hanya mendengar keterangan pihak plaintiff kerana Nubahan 40 tahun tidak hadir walaupun notis suluh telah diserahkan. Menurutnya, ketidakhadiran defendant menyebabkan objektif suluh seperti yang dianjurkan dalam Islam tidak dapat dicapai. Beliau berkata susulan itu pihaknya akan meneruskan proses dengan menyerahkan saman tuntutan harta sepencarian kepada peguam defendant sebelum pembelaan difailkan di Mahkamah Tinggi Syariah Seremban. Mahkamah menetapkan tarikh sebutan kes pada 3 Februari depan jam 10 pagi. Sementara itu, Dr. Afifah 36 tahun atau dikenali sebagai Dr. Fi meluahkan rasa terkejut terhadap ketidakhadiran bekas suaminya. Beliau berharap Nubahan dapat memberikan kerjasama pada prosiding akan datang demi kebajikan anak-anak mereka, khususnya berkaitan persiapan persekolahan dan tempat tinggal. Terdahulu, Dr. Afifah hadir ke Kompleks Kehakiman Syariah Negeri Sembilan bersama ibu bapanya kira-kira jam 11 pagi dan dilihat meninggalkan unit suluh hampir sejam kemudian.